Okay guys, kalau korang nak ambil gambar background KLCC tapi KLCC tu jauh, macam sekarang ni korang boleh tengok KLCC tu memang jauh gila. Ikut je tips aku ni. Kalau korang ambil gambar secara wide, korang guna lens times 1 atau 0.5 ke, memang tak boleh nampak KLCC tu dekat belakang. Nampak kecil je. Tapi ada cara untuk kita bagi KLCC tu nampak dekat dengan kita. Korang just perlu bergerak ke belakang sikit, then korang zoom sikit ke subjek and make sure nampak sekali KLCC tu dekat belakang dia. So korang boleh tengok sendiri beza gambar sebelum dan selepas. Nampak KLCC tu macam betul-betul dekat dengan kita. Yang ni aku guna kamera Xiaomi 17 Ultra je. Memang nice gila kamera phone ni. Oh, boleh nampak KLCC? Boleh nampak KLCC? 0.5 tadi? Different right? Very different. So kalau korang nak ambil gambar background KLCC dari jauh, boleh ikut tips ni.